Apa kata-kata untuk hari ni? Pertama kali untuk di ombak. Ha? Apa kata-kata untuk hari ni? Tak ada kata-kata? Nina pegangkan lah. Nah, apa kata-kata hari ni? Nina pegangkan angle ni, aku kata-kata. Habislah viral Nina. Oh, ni tengah buat apa? Tengah buat apa? Time lapse. Belasing. Oh, sorry. So, apa tengah dia buat ni? Okay, sekarang ni kita tengah buat time lapse. So, time lapse ni dari tadi lah, dari pukul 7 tadi kita buat. So, kita nak tengok macam mana sunset daripada ada mega-mega merah tu sampai gelap. So, inilah dia view daripada ombak KLCC tingkat atas sekali. Biar semua terbakar. Terbakar. Tengah azan ni. Terbakar. Semua terbakar ke? Ha? Telah masuknya waktu azan maghrib dari Masjid Asyakirin KLCC dan yang sewaktu dengannya. Selamat berbuka puasa. Ibu buat nasi ayam tau. Siap goreng telur. Kira nasi ayam untuk apa Ibu kata makanan jangan berkira. Ada dalam kereta. Sekejap lagi ambil lah. Oh, tu dah surprise tu. Ibu kata sedih sangat. Nasi mamak. Sekali untuk Kak Ani ngaji mas. Tapi telur untuk Abah Wan. Yang lain Abah Wan. Orang lain tak dapat telur. Abah dengar lah. Ibu goreng telur kat Abah Wan. Yang lain goreng telur sendiri. Ibu sayangkan apa kan? Ya, sebab dulu kan mak jaga kita orang. Sekarang ibu jaga bawah. Okey, apa pengalaman dabung anda? Sedikit kata-kata. Kita nak repeat sebab Fatin telah pergi. Kami akan repeat nanti kan part tu. Kita orang nak pergi Via Ferrata. Patut pergi dulu ni ke tak? Jom lah. Korang pun artis kan? Buat malu apa? Tengok ni. Artis tengok. Semua pakai topeng. Sebab apa? Takut orang kenal. Yang ni sebab pakai topeng sebab selekit. Selekit. Oh ni sebab melekit. Melekit pun boleh lah. Aku dengar pakai topeng sebab melekit. Baru balik dabung, melekit lah. Pakistan Galeri Petronas. Sebelum ni dia dekat KLCC, sekarang dah pindah dekat ombak KLCC. So tak masuk frame. Masuklah tu. Okey. Okey, apa teka-teki untuk hari ni? Apakah tema yang dibawakan oleh bentuk ni? Bentuk ni bentuk apa sebenarnya? Bentuk, jangan sabar, bentuk seashell. Norin, apakah pandangan anda ini bentuk apa? Saya rasa bentuk cengkerang, seashell dan inspirasi futuristik. Kamu? Cengkerang. Kamu? Bentuk berlingkar. Kamu? Gelap dah. Atau bentuk alunan ombak dan inspirasi pantai-pantai. Bentuk kupang. Oh, kupang. Alah, seashell lah tu. Oh, seashell Kepah. Seashell lah. Cengkerang lah tu. Lala. Ya. Lala tahu kan Lala? Masak lemak lalamak. Sedap tu. Masak lemak lalamak. Sedap tu. Oh my god. Masak lemak lalamak. Sedap. Komenlah sikit masak lemak lalamak. Kita nak masak lemak lalamak sebab masak lemak lalamak adalah ikonik. Masak lemak lalamak. Masak lemak lalamak. Macam tak jadi. Sebab tangan bawah Tangan dia kalau nak cantik kita yang pusing. Kita lah.
Abang ni tak settle lah. Bulat tu dah pergi wuduk. Tak apa, okey je. Ya, jadi boleh potong. Berapa? Tidak dipastikanlah berapa sebetulnya sebab saya bukan bahagian bajet. Saya bahagian engineering. Ya, jomlah. Ni panggil architecture dreams. Ya. Dreams. Maksudnya impian, cita-cita dan angan-angan. Dreams. Yes. Macam tu. Oh my god. Kita boleh reka bentuk yang cantik di atas kertas tapi nak buat belum tentu lagi. Oh my Ya, god, ya, ya, deep ya. sangat. Ya. Jom. Lukis di papan iklan, di Ya. papan memang senang. Ya. So, apa komen anda? Bye. Apa pandangan anda tentang ombak? Okay, pada First pandangan impression. saya, first impression saya, okay, dia Nampak cantik dia sebab dia kubis nampak tu. futuristik. Teletubbies. Okay, tapi buat masa sekarang ni banyak kedai yang tak buka lagi. Okay, banyak kedai yang tak buka lagi. And then sangat crowded, ramai orang, but it was very nice. Tapi kita survey tadi, kebanyakan kedai akan start buka Merdeka ni. So, mungkin akan semakin banyak dan semakin banyak. Gitu. So, apa pun mantul. Jom naik bagi, boleh naik bagi kan? Boleh, bagi tu dia akan hantar orang. Tu, diorang tengah Kalau beratur siapa yang tau. parking dekat KLCC, kita boleh naik bagi. Tu, beratur kat tu. situ. Jomlah kita bagi. Tu bagi sampai kita tengok bagi jap. Okay, jom. Let's go. Nak bagi nasi apa kan? Tengok tu, dah RM3. Ni anak pungut ke? Ni mak atas dia jumpa kat atas sampah betul ke? Ni anak pungut. Mana kita? Ni anak pungut 1, anak pungut 2. Mana kita? Rohini nak pakai mak. Ha? Serius lah orang Hia? Tunggu sikit. Kamu orang Hia ke? Dia tengah buat live tu. Tak nak. Esok sekolah. Ya, esok sekolah. Tak salah pun. Nur jadi cuti. Paparazzi ke? Oh my god, paparazzi. Ush. Esok hari je sekolah. Saya siap bertenaga nak pergi sekolah. Don't worry.